ustaz tu tengah mengajar macam tu depan mana aku, dia cakap yang orang munafik ni macam tu. Kau tu apa? Akan masuk neraka kekal. Dia takkan cakap ni dah cakap macam tu kan. Depan mana aku ya Allah sedihnya. Ya weh. Tak apa lagi. Masalahnya kau punya lembut bukan pilihan. Lainlah dengan zaman sekarang sangat berlambak orang yang yelah kau memang mungkinlah dilahirkan lembut tapi kau pergi dandankan lagi muka kau, panjangkan lagi, orang kata berbaju perempuankan lagi. Yang tu aku tak nak mengatakan apa-apa tapi yang ni belum level itu tapi dah kena macam tu. Alhamdulillah tak ke sana sangat lagi lah. Harap boleh dah jumpa jalan yang betul lagi lah. Alhamdulillah. Okay. So apa yang aku buat time dia cakap-cakap macam tu, tengah semua pandang aku pandang je buku nota sambil tulis je apa yang dia cakap tu kan. Masakan akan masuk neraka buat kekal selama-lamanya. Aku tulis je aku cuba distract diri aku. Aku nampak je semua pandang aku ni gelap-gelap. Dia nak mengata aku tu. Tapi aku tulis je apa yang dia cakap. Kau bayangkan. So aku tulis je lah. Aku pandang bawah. Air mata mengalir macam tu.